Bunyi tembakan bunga api pada waktu berbuka puasa dan imsak cukup sinonim di Kuala Terengganu setiap kali Ramadan. Bedil Ramadan itu dikatakan bermula lebih 100 tahun dulu sejak zaman pemerintahan Sultan Zainal Abidin III dan tradisi itu masih dihidupkan di Bukit Panorama. Bunyi bedilan menjadi panduan kepada sebahagian besar penduduk di Bandar Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus sebagai petanda masuk waktu berbuka puasa dan berakhirnya sahur. Isyarat bunga api itu menggantikan kaedah membunyikan genta atau loceng besar di atas Bukit Puteri. Pasukan pengendali bedil Ramadan setiap hari naik ke Bukit Panorama setinggi 600 meter sekitar 6.30 petang dan jam 5 pagi bagi melaksanakan tugas. Ikut pengalaman saya ni, cuaca lah. Kita ada time dia ribut, hujan lebat, so pokok tumbang. Lepas tu time masa diorang tengah buat tempat ni je tempat construction. So kita ada masalah tanah runtuh, pokok tumbang tu jalan putus. So saya kena mendaki lah. Bedilan pertama dilakukan 5 minit sebelum imsak, disusuli yang kedua apabila masuk waktunya. Hanya satu tembakan dilepaskan sebagai tanda berbuka puasa. Bedilan lain termasuk simbolik ketibaan Ramadan, pagi Syawal dan diteruskan sehingga tamat ibadah puasa 6.